Assalamualaikum. Pagi. Kembali lagi dalam channel Ranggi Go Cycling. Pada yang dah biasa datang, diucapkan Assalamualaikum dan selamat pagi. Dan pada yang baru, selamat datang ke channel Ranggi Go Cycling. Okay. So pagi ni aku akan berkayuh ke KLIA. Disebabkan dah lama aku tak melawat sana. Sajalah nak tengok apakah perkembangan jalan-jalan di KLIA sambil tengok flight kalau nasib aku baik. Korang stay tune. Akan ada putih-putih yang aku kongsikan untuk tetapan korang. Dan pada mana-mana rider ataupun siapa-siapa yang tak pernah pergi KLIA, so nantikan video ni. Okay, alright. Okay. Apa yang menariknya pasal KLIA ni? Actually, kalau bagi cyclist ni, KLIA ni satu route yang flat. Kemudian dia punya view nampak dok kapal terbang, landing apa semua kan. Cantik. Sebab kita akan melalui jalan runway KLIA tu. So, kalau nasib baik, kita akan dapat tengok lah kapal terbang landing dekat landasan ataupun kapal terbang fly off. So bolehlah ambil gambar sebagai konten korang kan. Lepas tu dekat sini pun jalan dia tenang juga. Cuma kadang-kadang time cuti ada masa kereta banyak jugalah. Still ada risiko juga. Cuma dia punya main attraction dekat KLIA ni sebab sambil kita kayuh, sambil kita dapat ambil gambar ataupun video kapal terbang tengah nak landing ataupun fly off. So nanti kalau sempat, aku rakamkan video dekat KLIA untuk bagi korang tengok macam mana. Ini bukan sekadar cyclist je yang datang kat sini. Ramai juga pengunjung lain, orang lain yang dah biasa kat sini, lepak dengan family dan juga nak rakamkan gambar bersama family jika time kapal terbang tu terbang. Oh, jalan ni pun dah turun sampai ke depan. Alhamdulillah, baguslah. Elok kalau dapat dilajak sampai ke depan lagi, dia punya turapan ni lagi bagus. Sebab jalan depan dia pun teruk juga, berlubang-lubang. Alhamdulillah. Okey, korang. Pagi ni aku ride solo je. Macam biasa lah. Hari tu try pancing kawan-kawan, nak layan murid. Nampak gayanya kawan-kawan tak nak kayuh jauh-jauh. Biasalah tu. Mungkin fitness kaki tak ada lagi. Mungkin ada one day outing dengan family lepas tu. So biasalah, komitmen family. Jadi aku layan seorang je. Mood kayuhan pagi ni aku rasa mungkin sedikit tempo ataupun endurance. Tempo mungkin dekat KLIA runway nanti, saja nak naikkan heart rate. Dan selebihnya endurance lah. Dekat KLIA ni, dia punya cabaran adalah angin. Dalam flat tu, angin kat situ memang kuat. Kalau kena hari tak ngam tu, pedih nak melawan angin. Cuaca pagi ni memang cantik lah. Daripada rumah tadi masa aku keluar, baru lepas berhenti hujan. Maknanya kat sana, kat rumah aku tu, maybe pukul 4-5 pagi tadi tengah hujan. So aku keluar ni jalan basah je. Kat sini pun mendung je. Alhamdulillah. Sebab aku dah terbaca keratan berita dia bagi tahu start 28 Jun ni global warming katanya. Panas. Hari ni aku tak masuk dekat Jernang Bulu ni. Balik kan mungkin insyaAllah. Aku terus je. Kita melalui jalan yang melintasi Kota Warisan untuk pergi KLIA ni. Wah, jalan ni bahaya sikit. Kereta memang banyak, kena hati-hati.
Yang main tepi sikit. Alright. Wah lawa. Jalan nak ke kanan ni, patutnya aku ke kanan. Tutup tau. Sebab dia tengah nak buat flyover kat sini. So kita akan detour ke kiri. Depan sikit dalam 2 km, habis U-turn balik untuk pergi belah sana. So tambah sikit mileage tak apa. Aku memang bajet macam nak buat 100 hari ni kat KLIA. Ni lah, dia tengah buat flyover tu. So aku detour ke kiri dalam 2 kilo 1 kilo, habis U-turn pergi sana. Okey, dia U-turn kat depan tu lah. Ui. Macam jalan ni. Lajak aku. Dia macam sambungan 2 jalan. Okey, aku kena laju ni. Kam mengamuk orang belakang. So itulah dia U-turn dia. Jalan dia kecil. Okey, ngam. Itulah U-turn dia. Tapi bahaya juga, banyak pasir. Lepas tu jalan tu bertemu dengan jalan yang datang keluar. Nasi kandar Sadam. Korang pernah dengar? Dah buka kat sini lah. Nanti aku bawa rumah aku makan. Okey. Buat KLIA ni, kita akan lalu ni F1 circuit. Wah, Petronas Sepang International Circuit. Dan selaku ada event semalam dengan kereta. So pada yang tak nak tengok Sepang F1, ni lah dia. Wah, signboard besar. Ada event semalam, jadi ramai lah. Event kata track kot rasanya. Straight ni terus sampai ke KLIA runway. Jalan dia flat. Ada juga naik sikit lah. Tapi mental lah. Aku ni pelik sikit. Kalau jalan flat, pak jauh je, mental. Kalau jalan berbukit, aku tak mental. Sebab jumpa puncak. Tahu puncak kat mana kan. Lepas tu antara cabaran dia itulah angin. Bendung-bendung macam ni macam angin kuat je. Dari jauh aku nampak ada group of cyclist dengan MTB ni. Jom kita tengok siapa dia. Assalamualaikum. Bang. Geng-geng MTB. So terus lagi. Jalan ni memang flat. Mental lah bagi aku. Kalau jalan climb aku tak mental. Akan tembus ke roundabout depan. Roundabout depan tu nanti aku akan ambil kiri. So melalui KLIA runway. Kat depan tu pun aku nampak 2 group of cyclist. Oh, MTB juga. Aku rasa dia ni geng yang sama kot. Cuma geng ni laju sikit. Yang belakang tu sederhana sikit. Ni roundabout dia. Aku ke kiri. Jalan perkeliling KLIA. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, depan tu ada lagi 3 orang. Nak dekat nak sampai ni
Baru ada banyak jumpa grup cyclist. Kita dah melalui pemula jalan KLIA ni. Oh, nampak tu? Mungkin jauh kot pandangan korang kapal terbang Asia. Dia lalu je. Memang laluan dia. Anda kan KLIA. Dawa tengok kapal terbang. Ha, ni dia. Anjong Spotter nama dia. Anjong Spotter ni kalau kau bawa family, parking sini, tu boleh tengok kapal terbang lalu lalang. Okey lah. Ada benda sikit yang boleh share dengan family kan. Oh, nampak depan tu ada rider ke? 5 orang pula. Kita tengok nanti siapa dia. Aja aku rekod time aku tengah kemam kamera ni. 2 kamera aku bawa ni hari untuk rekod macam-macam angle. Ha, tu kedai. Depan tu ada hotspot untuk korang tengok apa shoot gambar kapal. Morning. Morning. Thank you. Morning. Dia masih follow aku ni. Tu sebab malah nak potong. Aku akan berhenti kat depan ni untuk shoot berapa video dan kemudian aku akan pergi situ. Okey. Ni dia. Buat bergambar. Terbang tu kalau dari sana ke situ. Ha. Okey korang. Tengok kapal terbang atas tu. Rezeki hari ni lah dapat juga tengok kapal terbang fly off. Rezeki korang. Rezeki korang dan rezeki aku juga pagi ni. Kapal terbang lepas. Kita masih lagi dekat runway KLIA ni. Tapi angin kuat juga. Membataskanlah pedaling aku. Itu sebiji lagi kau terbang Asia dengan anak berlepas. Oh, dengan start tubuh dia. Dengar tu. Mungkin jauh untuk korang, tapi kat aku ni memang clear lah. Dia tengah berlepas. Sekarang ni 9.27. So waktu-waktu macam ni memang banyak lah. 9.27 pagi kapal terbang berlepas. Cuaca masih cantik lagi. Mileage sekarang dah 53.8. Kita cuba tengok untuk cukupkan 100 untuk hari ni. Nanti kita detour mana-mana. Kalau tak ada kan, tak kisahlah berapa mileage pun. Asalkan ada kayu hari ni. Ha, tu dia. Nampak tak? Ha, itu dia. Itu dia. Nampak tak bang? Nampak kan? Aku cakap view dia memang best. Rezeki kita hari ni jumpa. Alright. Wah, tu apa tu? Macam taman daun kering tu. Ada lagi satu spot. Tu orang berhenti. Ni spot dia. Okay,
kita dah nak penghujung runway KLIA ni. Dalam terkeliling dia panggil. Dia punya distance aku tak silap aku 8 ke 9 ke 10 km. Antara 2 3 tu lah. Nanti aku kira balik. Sebab dah lama tak lalu, lupa. Tapi jalan macam tu lah. Flat tapi angin kuat. Ada juga orang buat route daripada sini hutang sini, so terpulang. Lalu rider kalau buat KLIA, dia akan berhenti kat Petronas ni ataupun dekat Shell depan untuk refill lah. Tapi kalau bagi aku untuk hari ni, aku tak stop kat sini kot. Aku stop kat Petronas sebelum sebelum Pekan Salak. Tempat hari tu aku berhenti. Sebab situ tak ramai orang sikit. Depan tu ada Shell. Itulah dia di Palma. Alright, aku dah keluar ke Jenderal Hilir. Oh, ada rider menuju balik ke Bangi. Tiba ada rider, kita follow. Siapakah mereka? Aku tak kenal. Kita follow. Kena berlekas kot. Siapa tu? Memang sapi pun tak cari ke tu. Memang favorite. Aku abang ni. Right. Sapi kau tak
sembang. Nak sembang berhenti je. Dah goyak ni. Mana bro? Okey. Dari mana? Dari mana? Bangi. Bangi? Hai Gajah. Okay. Happy ending Kilat Kayu. Ikut susul keluar agensi nuklear ni. Balik tu dah downhill. Alright korang, sekarang dah kilometer ke 96. So dari sini iklan jap. Okay, sekarang dah kilometer ke 96. Dari sini ke rumah aku ada lagi 5 km, 6 km. So ngam lah total mileage untuk kayuhan hari ni ada lebih kurang 100 ke 1 km. Cukup aku punya KPI untuk hari ni, menghadap KLIA. So korang, sampai sini saja video kali ni. So jangan lupa ya, like, komen, share dan juga yang paling penting subscribe, kerana ini semua memberikan motivasi untuk aku berkongsikan lagi video-video kayuhan aku untuk korang. Right, sampai jumpa lagi. Okay, safe ride, stay safe. Assalamualaikum. Pagi-pagi Rangi go cycling.